Bang? Kau nak apa kau ni? Tak ada apa lah, saya tengok motor lawa ni. Ni motor X-Max. Saya ada motor juga, tapi bukan X-Max lah. Dia punya T-Max. Hai, apa benda? Aku ni sahabat kau tahu lah. Aku ni baru balik ride sebenarnya. Baru balik pada RZ member. Motor ni sekarang aku rasa performance dia dah drop. Banyak. Kalau kau nak cerita tak habis. Banyak problem dia. Wih, betul ini masalah sangat ni. Kau apa faham? Kau bab motor ni pun kau tak tahu. So datang kedai ni nak buat apa? Kau tahu tak? Ni Stonehorn Trading ni. Aku ni memang orang setapak. Ni memang tempat favourite aku lah. Sebab tu nampak yang besar-besar bas ni dash oil. Sini datang kau minta lah kau nak barang dash oil apa, nak minyak hitam, nak gear oil ke apa, memang ada kat sini. Senang. Aku percaya dengan dash oil ni. Minyak apa bang nak pakai ni sekarang? Siap beli Tengok dia. Minyak ni dia 1.5 liter. 5.40. Ada 3 liter kat tu. Okey. Sweet gum lagi. Buka-buka rasa macam nak minum. Oi, tapi ada abang muka belagak sangat bang. Saya kerja kat sini tau. Ini motor saya tak nak repair, abang buat sendiri lah. Weh kau. Weh lepas tu. Weh. Tak tahu sangat ni. Bang. Ambil ni. Jajan. Ni gear oil. Gear oil ni bagus juga. Dulu kan gear oil ada 100 ml, sekarang ada 150 ml. Memang sesuai lah untuk motor-motor besar ni, jenis motor besar memang sesuai. So, bang, kalau nak cari ni, datang je kedai. Saya ada je. Kalau tak pun abang tekan je lah beg kuning yang hari tu abang tekan tu. Tekan kat situ je. Tahu juga kau buat motor lah.